Saya Asnur Faizal bin Fazil. Saya menetap di Bera Pahang. Saya merupakan pengumpul tabung-tabung bank, tabung-tabung vintage dan berbagai-bagai tabung lagi lah. Mengumpul tabung ni menjadi hobi saya sejak dari dia kecil lagi. Antara inspirasi yang menjadikan saya pengumpul tabung bermula dengan bapa saya yang menggalakkan anak-anak dia untuk menabung. Anak bapa saya ni, bila dia buka akaun di bank, bank akan berikan tabung. Jadi kami adik-beradik ni akan menerima tabung. Dari situlah kami menerima tabung yang berbagai bentuk, berbagai rupa. Di situlah kami menjadi kami punya hobi. Masing-masing menjadi satu hobi pada kami untuk menabung. Jadi tabung-tabung yang saya kumpul daripada kecil ini, saya simpan sampailah sekarang. Lebih kurang 10 ke 15 tahun yang lepas, saya mula aktif untuk mencari tabung-tabung lain, tabung-tabung yang lebih vintage, rare, untuk jadikan koleksi saya. Antara tabung yang menjadi simpanan saya dan menjadi kenangan pada saya daripada kecil hingga sekarang adalah tabung yang dikeluarkan oleh Amanah Saham Bumi Putra. Semasa itu saya terima sebagai wakil sekolah. Saya terima daripada Menteri Besar semasa itu, Tan Sri Osman Aruf. Jadi tabung yang saya terima ni saya simpan hingga sekarang. Jadi itulah tabung yang menjadi saya punya tabung, antara tabung favourite saya lah dalam hobi saya ni. Jadi kenangan yang tak dapat dilupakan ialah kita masa tu kecil. Jadi sampai sekarang pun kita masih lagi menyimpan tabung. Jadi itulah kenangan yang tak dapat dilupakan dan menjadi hobi saya sampai sekarang ni. Ini tabung saya yang saya simpan sampai sekarang. Keadaan pun masih baik lagi. Tabung ni memang saya jaga dengan rapi lah supaya dia tak rosak. Dalam mengumpul tabung ni saya ada kenalan melalui laman sosial. Kawan-kawan yang masih yang ada hobi sama dengan saya. Jadi dari situlah kita kembangkan hobi tabung ni untuk bersama-sama. Kadang-kadang kita tukar, kita kongsi pendapat, pandangan, ilmu-ilmu yang ada untuk kita kumpul. Saya sebagai pengumpul, bagi saya lah mengumpul, apa yang saya tengok, tabung robot ni memang menjadi banyak kesukaan pengumpul-pengumpul. Bukan hanya pengumpul tabung, pengumpul-pengumpul bagi karakter superhero ni. Cybercop ni pun minat untuk menyimpan tabung yang saya ada ni. Jadi tabung ni antara tabung yang menjadi idaman pengumpul lah. Disebabkan dia pun ada karakter superhero, mungkin lah dia ada nostalgia pada pengumpul yang pernah melalui zaman-zaman, mungkin melihat cerita dia, kartun dia ke kan, macam tu lah. Cik Asnur, tadi kita ada pernah dengar cerita pasal Ban Hing Lee Bank Okay. Yang itu bank tu dah tak ada dah sekarang? Bank tu memanglah tak ada sekarang. Bank ni di Pulau Pinang. Bank ni di Pulau Pinang dah tak ada sekarang. Saya mengumpul bukan saja tabung. Saya mengumpul semua aksesori bank keluaran ni, item dia. Seperti tabung, paperweight, buku dia, ashtray dia, ya, yang kita simpan rokok dia. Jadi memang antara benda yang menjadi minat saya mengumpul barang-barang bank, termasuk tabung dia, Ban Hing Lee Bank ni lah. Tabung ni bagi saya, kalau kata menjadi minat ni, selalunya saya tengok tabung Nuri ni. Memang selalunya orang akan kata, oh, saya pernah ada tabung ni. Tabung ni kenangan masa saya kecil. Kan? Jadi inilah yang selalunya menjadi pilihan dan minat orang yang selalu tengok. Ini set dia. Ni set dia. Tabung ni. Sebab tabung ni mungkin banyak orang kata apa, masa zaman dia orang kecil dulu, mungkin bank ni keluar bank rakyat. Mungkin dia orang banyak dapat tabung ni. Jadi saya pernah tengok selalu dia kata, oh, tabung bank rakyat, ini tabung Nuri kan. Itu bentuk dia. Tabung ni saya tak ada banyaklah pengalaman tentang tabung ni, tapi bagi saya memang menarik lah, sebab dia menunjukkan masa era kemerdekaan kita kan. Tabung ni pun ulang tahun kemerdekaan yang ke-47. Tabung ni dikeluarkan oleh, kalau kita boleh nampak lah, dikeluarkan oleh syarikat Marigold kan, yang saya simpan ni. Itu juga dengan tabung syarikat Ayam Brand. Tabung besi ni yang saya simpan dalam saya punya koleksi ni. Ini contoh yang saya tunjuk lah, antara satu yang saya simpan contoh.
Tabung ni adalah tabung keluaran UMBC Bank. UMBC Bank dah tak wujud dah sekarang ni. Jadi inilah tabung ni, dan saya yang saya simpan ni keadaan ni masih cantik. Koleksi ni masih cantik. Jadi ini antara tabung besi yang saya simpan, UMBC Bank. Tabung plastik yang saya simpan antaranya ni lah UMBC juga. Tetapi UMBC ni dia dah tukar logo. Dia tukar logo pada tahun yang asal tu, daripada tahun 60-an tu dia tukar logo lah. Saya ingat tahun selepas tu tukar logo, tabung plastik dan lain-lain. Tabung plastik pun banyak lagi dalam simpanan saya ni. Antara bentuk yang menarik ni lah bagi saya, kewangan ni KJN Berhad ni bagi saya menarik lah. Bentuk feri Pulau Pinang kan. Dia pun bank ni saya rasa dulu di Pulau Pinang. Bank ni yang menarik bagi saya lah bentuk dia. Dan tabung kertas yang dalam simpanan saya, yang betul-betul tabung kertas ni lah yang saya simpan dalam bekas ni. Saya simpan dalam bekas ni supaya dia tak mudah rosak. Saya simpan ni keluaran CIMB Bank, bentuk rumah. Ni tabung ni betul-betul tabung kertas. Memang saya jaga dengan rapi lah tabung ni. Untuk pengumpul baru yang berminat untuk mengumpul tabung, pada zaman sekarang ni dah mudah sebab kita ada laman sosial, media sosial yang boleh kita rujuk. Kita boleh join grup-grup tabung yang memang dah ada. Jadi bagi siapa yang minat tu, itulah satu kaedah yang bagi saya mudah. Jadi mudah untuk kita cari, mudah untuk kita cari kawan, cari tabung, cari hobi ni, barang-barang hobi ni. Mudah untuk kita bertukar pandangan, pendapat, sebabkan kita ada peluang tu. Jadi antara peluang lain, kita boleh cari di tempat-tempat jualan seperti Pasar Karat, tempat-tempat jualan. Kita juga boleh tengok apa contoh yang diadakan pameran oleh beberapa agensi ke pertubuhan yang adakan pameran mengenai tabung lama ni. Sebab saya tengok dia semakin berkembang. Jadi mudah untuk kita rujuk mana kita cari tabung-tabung lama, tabung-tabung yang mungkin kita idamkan menjadi yang kita punya koleksi lah, vintage kita ni.